Habis. Kalau banjir, semua kereta boleh redah banjir ke? Saya tengok King Myvi elok je redah, geng-geng 4x4, Hilux, Triton, relax je redah kan? Takkan saya yang pakai Mercedes-Benz, BMW, takkan tak boleh redah kot? Boleh ke tidak kereta konti ni kita nak redah banjir? First kali korang kena tahu, untuk kereta konti ni, sistem elektronik dia tak sama macam kereta lokal ataupun kereta Jepun. Ini apa yang aku cerita mengikut pengalaman kita di workshop lah. Kebanyakannya jenis yang langgar banjir ni, dia ada kerosakan pada dia punya sistem elektronik. Rosak tu disebabkan masuk air. Kereta konti ni terlalu banyak modul elektronik yang ada dalam kereta tu. Ada setengah model yang duduk dekat bawah seat. Bila redah banjir, air banjir pun masuk dalam kereta. Ada risiko untuk modul-modul tu rosak, terkena air. Kalau korang pakai konti, jangan ngada-ngada lah nak redah banjir. Nampak banjir kat depan tu, berhenti je lah kat belakang. Jangan berani-berani nak redah. Sebab kalau korang redah, boleh jadi makan modal. Barang elektronik untuk model konti ni bukan murah-murah. Jadi jagalah kereta korang tu elok-elok. So untuk korang kat luar sana, pengguna konti tu, kalau ada masalah dengan kereta Continental korang, boleh hubungi kami Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Berapa ramai kat luar sana yang dah tersadai kereta dia sebab langgar banjir? Cuba komen kat bawah.